Okey geng, kita ada sebuah Pro 2 Azia lah. Pro 2 Azia ni masalah dia sekarang ni aircon tak hidup. Aircon tak hidup, puncanya dia walaupun gas tu, kalau gas bocor, gas tak ada dalam sistem aircon, automatik kompresor tak akan hidup lah. Kompresor tak akan hidup. Lepas tu kipas pun tak akan pusing lah. Cuma kalau kereta bila enjin panas dia pusing je. Bila waktu buka aircon memang automatik dia tak akan pusing kipas. Dia punya magnet pun tak akan takat sekali sebab dia punya gas tak ada kan. Jadi sekarang ni kereta ni kita cek apa semua dekat luar lah. Dekat luar habis kita cek apa semua, cari masalah bocor daripada luar. Tak ada masalah bocor daripada luar. Luar memang 100% tak ada bocor. Daripada kondenser, dia punya valve, oil ring apa semua, hose apa semua, memang tak ada bocor. Daripada sensor ni pun tak ada bocor. Dia punya kepala valve pun tak ada bocor lah. Puncanya bocor daripada dalam lah. Sebab kalau cari daripada luar tak ada bocor, memang confirm 100% daripada dalam lah, kulit coil lah. Dia rumit satu hal bila Azia ni, masalah dia kena buku dashboard. Kena buku dashboard untuk keluarkan dia punya cooling coil. Sebab cooling coil tengah-tengah ni, kalau macam kereta Wira dia tepi ni lah. Tepi senang je, kita boleh buku daripada bawah tu. Tapi kalau kebanyakan Pro 2 macam Myvi, Alza, terpaksa kena buku dashboard. Tapi biasa dah kereta ni dah usia 7 tahun, tengok dia punya bersawir. Banyak bersawan. Nanti kita akan basuh semua ni, cuci semua ni. Biasa dah usia 7 tahun, 7 tahun lebih ni. 7 tahun lebih tak boleh lari dah. 7 tahun lebih dengan sawah-sawah apa penuh. Nanti kita basuh, tukar cooling coil lain. Memang 100% cooling coil bocor ni. Nanti kita akan buka tengok sebab masuk angin tadi, keluar angin daripada bawah ni. Dengar bunyi angin sini, tak boleh lari. Pro 2 luar tak ada bocor, cooling coil lah bocor. Ni modal keras sikit lah sebila kena buka dashboard. Modal agak kasar. Kita tengok sekali dengan dia punya sistem lah. Kalau sistem tu masih bersih lagi, kita cuci apa semua, masuk balik lah. Kalau hitam tu tak digalakkan. Kondenser apa semua nak pakai balik, memang kena buat 100% kalau anda kata sistem hitam. Kalau sistem putih tu bersih lagi ataupun hijau lagi, dalam keadaan bersih lah. Dalam keadaan bersih, kita tukar cooling coil, masuk minyak baru. Mana hose yang dia kena servis lah. Lepas tu barulah pasang balik. Barulah ada aircon macam asal. Pro 2 Azia. Panas, musim-musim tak ada panas ni tak ada aircon. Okey, kereta Azia ni kita dah buka dia punya cooling coil. Memang 100% lah bocor daripada cooling coil. Sepatut dia akan kering macam ni, kering tak bocor lah. Tapi bila tengok macam ni, ni kesan-kesan gas keluar, bercampur dengan minyak apa semua ni. Inilah puncanya gas hilang tu. Betul, lepas tu aircon tak sejuk, kipas tak pusing. Punca daripada ni, kipas dia tak pusing sebab gas aircon dah tak ada, dah habis terus. Daripada bocor ni memang tak ke pusing lah kipas radiator tu. Buka aircon tak ke pusing. Tengok benda dah lama, biasalah agak warna bertabah lah. Tukar skuter original terus.